Assalamualaikum. Selamat pagi guys. Apa khabar semuanya? Saya harap semua penonton berada dalam keadaan yang baik-baik saja. Alhamdulillah. Hari ini saya akan mulakan pengembaraan yang seterusnya. Ini ada beberapa penambahbaikan lah dari segi video. Yang mana saya dah ada helmet chin mount dan juga tambah mikrofon. Saya nak tingkatkanlah kualiti video ni supaya korang selesa kan. Saya nak pergi beli barang sikit kat Sungai Besi. Lepas tu kita carilah job-job yang sesuai. Long. Jom kita tengok pengembaraan saya hari ni. Let's check it out. Kita dah beli barang lah tadi. Ni kita tengok-tengok job. Job apa yang kita boleh kapit ni? Tolonglah kasih job. Konot saya berjaya. Dekat je ni. Kita dapat satu job ni. Job dia yang ini. Seri Kembangan ke Dengkil. Tapi saya nak kapit macam mana? Tak ada job yang keluar. Tadi ada job dah terlepas. Sama konot saya berjaya ni boleh kot. Okey, kita ambil dululah. Okey, saya dah dapat kapit job. Yes. Job kapit 2. Bismillah. Saya tak nak kapit 3 lah. Kapit 2 je. Okey, satu RM9. Satu RM9 70 sen. So kita pergi yang Taman Konot dululah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Ayuh, kita maju ke lokasi. Satu lagi pick up dekat mana tadi? Seri Kembangan. Yang pertama ni saya akan pick up dulu dekat Konot. Lepas tu baru saya pergi yang Seri Kembangan punya pick up. Dua-dua kita hantar ke Sari Berjaya. Bismillahirrahmanirrahim. Taman Konot tak berapa nak jauh. Depan ni je, 4 kilo je dari Sungai Besi. Lepas tu kita menghala ke selatan lah. Biasa saya main area Shah Alam, PJ, Puchong. Tapi yang hari ni kita main belah-belah selatan pula lah. Kita tengok macam mana keadaan job dia. Mana kita nak masuk? Oh ni Seri Cendekia ni. Ya. Wait kejap saya call dia dulu. Sebab nanti belakang kereta dah masuk. Oh, ya. Oh, boleh boleh. Thank you lah. Susah-susah saja. Parking tadi. Sekejap saja saya call dia. Dah lama Pak. Saya berjaya, correct. Hello, your friend here, right? Yes, at the guardhouse here. Yeah, I just met him. Okay. Yeah, put here, inside the box. Send me your touch and go QR. Okay. I'll send you via WhatsApp. Alright. Touch and go QR. WhatsApp? Okay. Yeah, WhatsApp, yeah. Okay. Hello boss, this is my QR. Please transfer now. I'll make the move. So, kita pergi job yang nombor 2. Kita pick up dia. Jom. Bismillah. Bos, thank you Video. Nanti follow One Pass YouTube. Nanti follow YouTube saya. Okay. One Pass. You type WAN space PES PES. Okay. One Pass. Thank you Okay, now bergerak ke Seri Kembangan. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Seribu tahun takkan sama saat bersatu dalam nyata. Kerana kasihku sanggup korbankan jasad dan nyawa.
Sri Kembangan sudah sampai. Ya, Sri Kembangan ke Serdang saya tak tahulah. Sama je kot, sebelah-sebelah kan. Kita dah sampai dah patutnya ni. Jom kita cek. Hello bos. Ada order Lalamove ah? Nancy ah? Okey. Ambil gambar dulu. Okey. Ini hantar itu ah? Ya. Sudah kredit kan? Ya. Okey, thank you. Ya, ambil gambar okey. Okey, thank you. Kita tengok mana yang paling dekat. Dua-dua Cyberjaya dengan Dengkil. Mana Cyberjaya Dengkil? Mana lagi dekat? Cyberjaya dulu lah kan. Kita nak dropnya pula. Gelap ke? Macam gelap. Tapi harap dia tak hujan lah. Saya pernah duduk sini 2 tahun juga ni. Bukan 2 tahun, 5 tahun coy. Best lah duduk Sri Kembangan. Jam juga. Bukan tak jam, cuma jalan dia besar. Accommodation banyak. Highway kiri kanan ada highway, ada Max, ada Best Raya kan. Best lah. Putrajaya dekat, public, office, office kerajaan banyak kan dekat, senang nak berurusan. Okey, kita dah sampai The Arc. Banyak student di sini. Oh yelah, depan tu ada universiti kan ni ada macam nurse-nurse student kot ni. Nak masuk. Kita call lah dulu Bos, Lalamove Blok D. D. D kan D. D. Antara apa ini? Itu tak tahu. Lalamove ini. Awak pergi sana. Itu sana Gadaus. Jalan situ sana Gadaus. You call dia. Kalau dia suruh itu Grab tempat letak. Ada sana. Okey. Sana Blok D masuk kiri lah. Ya. Okey. Tak ya? Boleh? Bos, D mana? D. Itu meja Beritahu dia. Okey bro, done. Thank you, bye bye. Complete. Kita connect job pula. Lain macam tu jalannya. Oh, gelap dah langit. Oh, tembus macam ini. Memang tak ada orang maintain ke jalan ni? Teruk berbenarnya. Saya ingat kalau dah sampai dekat Dengkil sana, kita tengok satu job yang masuk ke tengah balik lah, dekat center. Kalau ada, kita ambil job tu dan kemudian kita berhenti Zohor kat mana-mana masjid kan. Syukur, Alhamdulillah. Betul-betul tepat 12.30 kita sampai. Sini ke? Ada nama Christine Lalamove? Tak ada? Baik. Nampak masjid Dengkil ke? Ada nampak depan I. Okey, dia depan tu sebelah kiri ke kanan ke? Sekarang I dekat traffic light. Masjid belah kiri. Kena masuk itu lorong balai polis lah. Oh, ngam. Ada Petronas, minyak pun dah nak habis. Okey coy, kita drop dulu, nanti kita pergi lah Petronas ni. Cantik pula tu Petronasnya. Kedai hardware sebelah ada kedai restoran Chinese. Sinilah Dengkil Eng Seafood. 52 lah, harap-harap ni lah 52. Makasih dia kan? Makasih dia kan? Makasih dia. Christine Sekejap ambil gambar dulu. Cantik. Syukur. Hello Miss Christine. I sudah drop by you punya parcel dekat you punya staff. Thank you
Kita mengalir ke sana lah. Kita pergi Petronas je isi minyak. Kalau boleh duduk, kita duduk. Saya nampak macam ada air tebu tadi. Sedap pula air tebu. Boleh tembus ke Petronas? Kita isi minyak and then kita carilah browse job-job. Kalau ada job best, mengalir KL balik, kita ambil. Kalau ada kapit 2, kapit 3, kita try kapit, okey? Saya nak isi Petronas juga sebab saya ada settle. IC saya tinggal kat rumah. Ngam-ngam. Kita nak duduk, kena cek tempat duduk dekat ni. Okey geng, kita dah dapat job dari Xiamen University pergi ke Rawang Chong. RM36 cash. Hello. Waalaikumsalam. Lala move ya boss. Boss, which gate are you? I'm 5 kilometers away, but I want to know which gate I should be waiting for you. Which gate? You can choose any. Let's wait for you there. Alright. Sure. See you there. Bye-bye. Thank you. Oh, orang main jalan je sini walaupun merah. Bagus lah orang dengkil. Kita pun terikut. Lala move. What gate is this ah? What gate is this? Mamak mana mamak? East gate, this one. East gate ah? Wait ah. Ambil barang. Lala move. Apa? Ada itu makanan mau ambil lah. Makanan. Mungkin ada orang letak sini, dia hantar sini. Wait ah. Tanya dia. Okay, tanya. Hello. I arrive at the East Gate. East gate. Alright, sure. Waiting for you. Bye-bye. He's coming. Tunggu panas-panas. Okay. Thank you. Shukriya. मेरे मन की गंगा और तेरे मन की जमुना का बोल रहा था बोल संगम होगा कि नहीं. Habibi. Lalamove. You Arab ah? Yeah, Egyptian. Egypt. Maalish. You know what I'm selling? It's a Pulsar NS200 part. Oh, if I'm looking for something, I'll reach out to you lah. I'll send you my link, like all the available parts. Okay. I already posted. You send me later ah. Okay, I'll send you. Fi amanillah. Alright, brother. Ki Gangga. Tu mama tu. 83 kilo siul. Kalau ada, tolonglah ada. Tapi dalam ni memang tak ada job macam. Kita kena jalan ke. Tengoklah apa yang jadi kat depan tu. Oh, nice. Saya scroll tak ada lah job nak kapit. Coy, dah sampai Rawang punya lah jauh. Lagi 2 minit sampai tu depan tu. Masya Allah. Tak hujan dah ni. Woi, terlepas siap. Mak jauh. Salah, ya. Lala move urgent ke barang? Urgent lah bro. Tak, sebab kalau priority dia ada ruang masa sikit. Salah ambil pula tadi. Ni barangnya. Ni motor apa ni? Barang motor apa ni? Motor ni? Ya. Ni Tadi ni. clutch apa? Coil, magnet coil. Magnet coil dengan dia punya Casing. Tu dengan brake ni. Sadai lah motor. Ada kat bengkel. Pagi tadi tengah bawa atas highway. Tiba-tiba rantai putus melibas kena ke ni. Crankcase. Aduh. Dah lah baru lepas awal 2 hari baru keluar. Aduh. Hari kedua dah kena. Berapa lah kos tu? Itu 2,500. Yang ni 300 lebih. Mujuh ada second hand. Kalau baru ni 200. Ni kat mana hantar Aizat? Tak, saya hantar itu bengkel sini je. Boleh dia buat Dia kata dia pernah buat. Oh. Ni nak hujan ni menakutkan. Rumah saya dekat Sungai Pesi. Allah. Cari job patah balik ni. Tu.
Okay, Assalamualaikum. Moga cepat sembuh lah motor. Okey, terima kasih. Aduh, kesian brother tu. Motor dia baru overhaul 2 hari. Coh. Bismillah. So dah settle job tadi. Saya ada hal kejap ni. Nak kena pergi Gombak dulu. Mungkin dari Gombak nak balik ke Sungai Besi tu saya ambil lah satu job So jom lah kita pergi ke Gombak dulu. Let's go. Okey, saya dah selesai. Ada urusan sikit dah selesai. Dan sekarang saya dekat Batu Cave. Dapat job ni pergi ke Bandar Permaisuri. Ni macam barang apa, mobile repair ke? Nah. Jadi saya dapat berapa job hari ni? Satu kapit, satu single, ni single juga. Saya tak naklah kapit banyak. Memenatkan badan aja. Ya. Alamak, jeng. Moh lah kita je. Alamak. Sini baru lepas hujan ni. Oi, kenapa tak menyabarnya? Batu Cave. Baru lepas hujan tadi. Mana jalan basah lagi Best lah. Dia bawa delivery suruh bini dia. Kan? Hai, tengok jam tu, MRR tu. Ni masuk kiri. Alamak, tak boleh masuk kiri lah coy. Nasib baik. Hai bos. Lala Move. Itu 360 lah bro. DJI. Go Ultra tak pakai lah. Ini ada Go Ultra. Polis tangkap je. Ha? Polis lah. Tak adalah. Ini Just record saja lah. just record saja. Dashcam lah. Yelah, sebab apa-apa accident pun sini pun boleh. Kadang-kadang lain orang cakap ini you ambil duit sana. Sampai sana ambil duit. Nah, jadi ada proof lah. Ada proof. Okay, jalan dulu Thank you Thank you bos. Okay. Cantik betul Batu Cave ni. Menakutkan. Dia suruh kita lalu mana ni? Kita dekat Permaisuri sekarang. Okay, hijau. Let's hunt it. Dah sampai dah. Bohai. Permaisuri dan parking haram memang tak dapat dipisahkan lah. Kan? Korang tengok je lah dekat Penara tu. Sekitar pun sama je. 9. Lepas lah bos. Boleh tak? Tak boleh? Tak boleh. Tak boleh Ken Ken. Try we try. Oh, steady. Syukran Habibi. Steady lah Habibi. Dia bagi kita, dia tolong angkat. Mana dia nombor 9 Hello bos, Lala Move. Abang sampai mana dah? Kedai tu dekat mana Sebelah kedai kutu rambut bang. Kedai gunting rambut Silver Star Ya, betul. Okey, sudah sampai depan kedai. Okey. Okey, thank you. Hai bos, nak hantar barang Lala Move. Batu Cave. Batu Cave. Betul GN5. Okey, terima kasih. Ambil gambar dulu.
Yeah. Thank you Daripada balik kosong ada juga duit-duit minyak. Berapa income kita hari ni? Korang tengoklah sendiri. 69, 62. Alhamdulillah. Besok saya ingat saya nak buat satu challenge tau. Kapit 3 kalau dapat. Hari ni tak dapat kan? Kapit 3. Korang rasa boleh dapat tak? Korang nak saya buat challenge apa lagi? Korang tuliskan dekat ruangan di bawah. Apa challenge 200 hari ke, non-stop 10 jam ke, korang bagi tahu. Okey. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe. Memberikan saya motivasi untuk hasilkan video yang best-best akan datang. Okey. Dan nak tanya pendapat sikit lah. Memandangkan saya dah improve, saya letak chin mount dan saya letak mikrofon yang proper. Macam mana perubahan tu? Okey tak korang rasa? Okey, sampai sini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.